Lepas berbulan-bulan mak aku bebel aku untuk buang semua komik-komik aku pun akhirnya hantar semua anak-anak aku kat besi buruk. Sekali aku nampak benda ni. Lepas tu aku korek lagi info, sekali dapat tahu benda ni serius juga. Kat Malaysia, kalau kau buang koran sebarangan, undang-undang pula boleh buang kau dalam masalah besar weh. Menurut garis panduan pelupusan JAKIM, apa-apa bahan yang ada ayat Al-Quran, nama Allah ataupun hadis mesti dilupuskan dengan cara yang betul. Tak boleh recycle atau guna semula untuk tujuan lain. So, cara pelupusan apa yang dikira betul? Sebenarnya untuk koran yang dah terlalu lama ataupun rosak kena dibakar sepenuhnya. Bakar tu pun bukan suka-suka bakar kat luar rumah atau tepi jalan, kena bakar kat tempat khas yang selamat. Lepas dah habis bakar, abu tu kena kumpul elok-elok. Lepas tu ada dua option. Sama ada lepaskan kat laut, ke sungai ataupun tanam kat tempat yang bersih. Of course, semua ni kena dibuat di bawah pengawasan pihak berkuasa agama macam Jawi, JAIS atau Jabatan Agama Negeri lain. Tapi bukan semua buku yang ada tulisan Jawi kena buat macam ni. I ada satu kawan, ayah dia ustaz, so dia bagi tahu macam ni. Jawi ni boleh kita buang ke? Macam kalau ada buku yang bertulisan Jawi tak mahu. Kalau Jawi saja. Kalau tengok dalam tu ada ayat Quran tak ada ayat Quran boleh ya. Jadi kalau korang-korang dah terlalu lama ataupun rosak untuk diguna, korang tak payah nak susah-susah fikir. Jabatan Agama Islam Negeri boleh je tolong uruskan benda ni dengan cara proper. Dan ada juga negeri yang buka pusat khas untuk pelupusan. Tapi kalau korang main buang merata, macam kes orang campak helaian koran di tepi jalan, buang koran kat longkang, memang boleh kena dakwa bawah Kanun Keseksaan Seksyen 295. Papan tanda yang aku nampak tu, diorang mungkin letak sekali buku Jawi sebab nak play safe lah. Takut orang bukan Islam yang tak boleh baca tulisan Arab tersilap ingat itu Jawi, lepas tu ambil pergi kitab semula pula. Jadi kalau korang nampak ada masjid tengah bakar Al-Quran lama, jangan panik. Itu hanya salah satu cara halal untuk melupuskan Al-Quran dengan betul. Like that lor.